7 tahun berlalu, tapi masih tiada satu pun pertuduhan terhadap Syafi'i Apdal. Beliau pernah disiasat SPRM, ditahan, disoal siasat, tapi tiada bukti, tiada salah, hanya fitnah politik. Dalam UMNO dulu, beliau menteri penuh dan naib presiden, tapi berani lawan skandal 1MDB. Najib kini di penjara, tapi Syafi'i masih bersih bersama rakyat. Semasa jadi ketua menteri 26 bulan, ini yang beliau buat. Tubuh Kementerian Kesihatan Sabah. Geran tanah untuk rakyat kampung. Tiada skandal kewangan. Lantikan ikut keupayaan, bukan kroni. Hari ini, dia lawan semua. UMNO, GRS, PH. Demi Sabah. Yang disiasat sekarang, ramai dari kem GRS, bukan Syafi'i. Sabah perlu pemimpin yang jujur, yang bersih, yang berani.